Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kembali lagi dalam channel YouTube aku, Zul Hamzah Zakir. Hari ni aku nak main siakap lah kat Muara. Main siakap dekat Muara. So, hari ni setup aku pakai Lampung udang seret dengan gewang lah. Tapi gewang tak pasti lah, sebab hari ni air keruh sangat. Sebab hujan semalam. So kalau ada ikan, ada strike, InsyaAllah aku update kat video. Terima kasih dah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, share and subscribe channel YouTube aku. Hashtag support aku. Ciao. Hey guys, lancar. Jom. Hari ni setup. Biasa hari rebusan aku dengan aku lupa ni Torres. Lepas tu dengan ni gewang bodoh lah. Sebab nak main gewang kalau ni air keruh susah sikit. Aku try main udang. Buat laut, cari laut, cakap. Jom. Ciao. Air laju lagi. Ha? Casting. Ada itu. Baru sampai. Cendol. Tak dan buat apa. Lampung. Rasa-rasa tu.
Wow. Naik pun. Oh, wah nak beli seekor pun. Oh, padah. Nak beli seekor pun payah. Boleh balik ah. Alhamdulillah rezeki. Cik. Takut. Udah mati dia makan. Udang hidup boleh tapi kecil. Oh, patut dia pakai udang hidup tak kena. Okey, rezeki. Naik oh. Cendol. Dah rezeki. Lucu. Cendol. Betul lah tu. Wih. Dia ambil lagi. Atau ke Ha? Kena. Kecil-kecil pun ni. Dia ambil kat lekat-lekat. Baru lekat. Berapa kali ambil kat lekat. Aduh, payah. Betul ambil tepi. Oh, besar. Saya, jangan lucut. Jangan lucut. Hai! Nah, tak. Kasar ni. Kasar. Oh, ni tepi. Oh, siakap merah patut pun. Anda rezeki. Dah kali. Anda rezeki.
Size S cendol. Alhamdulillah kan, ni rezeki. Tak banyak ah. Tapi boleh lah, sekat nak bakar jet pun. Jep. Satu ekor. Yang duduk beria. 2 ekor. Bila nak blow in tau ni? Tak ada gotong royong. Lepas tu diorang 3 ekor cendol. kena kecoh pasal blok saya tu kat bawah tu. 4 ekor cendol. Ada orang simpan barang. Bilik 5 ekor cendol. dia buka sekali bilik saya. Siakap merah. Jadilah Jep. Yalah dia ajak kita naik atas Aduh. Alhamdulillah gang, rezeki. Terima kasih gang yang mana menonton video aku. Terima kasih.